Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam Malaysia Madani. Okey, untuk hari ni, apa kita nak... Cukuplah. Hari ni biar saya pula jadi host. Asyik dia aja. So, jom kita tengok hari ni lintas desa ada apa. So, first kita tengok Ali nak buat senam aerobik. Jom. First checkpoint. Yeah, bye. Checkpoint nombor 2. Bye-bye. Bye. Semangat, semangat cikgu. Semangat. Checkpoint nombor 3. Bye-bye. Sini okey? Okey lah, boleh lagi lah. Boleh lagi. Sampai dah wartawan kita. Sudah sampai. Dapat nama dia? Apa tu? Tak. Sat. Apa mengetak besok? Kata-kata please. Kata-kata. Sangat puas hati. Dapat nombor? Tak tahu. Tunggulah. Kameraman ni kau raja tau. Dia tinggal saya. Dia kata tadi, jalan sama-sama. Saya apa dia belakang. Dia kata dia jalan depan sikit. Tiba-tiba hilang terus tau. Saya jok pun nak cari dia tak dapat.
Program yang kita rancang untuk kejohanan merentas desa tahun 2025 dapat kita jalankan pada pagi ini bersempena dengan Hari Sukan Negara peringkat kebangsaan yang akan dijalankan pada 11 hari bulan Oktober, yang mana negeri Pulau Pinang akan menjadi tuan rumah Hari Sukan Negara peringkat kebangsaan dan daerah Barat Daya menjadi tuan rumah pada tarikh dan hari yang sama, iaitu 11 hari bulan 10, iaitu Sabtu minggu depan. Aduh. Okey, hari ni saya dah colek seorang lagi. Okey, nama? Nama saya Firman. Okey, saya akan tanya dia dua soalan. Okey, aku tanya dua soalan lah. Okey, soalan pertama, expect lah hari ni menang? Tak expect pun nak menang sebab kita berlawan dengan kawan-kawan juga yang hebat juga kan. Hebat, laju, yang start main olahraga. Okey, soalan kedua pula. Apa rahsia hang menang? Rahsia satu, jangan berhenti jogging, nanti badan dia berat. Lepas tu push, jangan berhenti. Itu je. Okey, itu saja daripada dia. Jom kita pergi ke Cikgu Lin. Okey, sekarang kita ada dengan Cikgu Hailu.
Okey cikgu, saya akan tanya cikgu dua soalan. Okey. Soalan pertama, cikgu expect tak hari ni cikgu menang? Okay, yang pertamanya saya tak expect saya menang sebab cabaran untuk cikgu lelaki ni sangat tinggi. Semua cikgu-cikgu lelaki ni adalah runner kat luar sana. Kita tak boleh jangka siapa yang menang siapa ni. Tapi alhamdulillah kita try yang terbaik dan dapat menang. Okey, soalan kedua pula. Apa rahsia cikgu menang hari ni? Okay, untuk rahsia tu tak ada rahsia, cumanya saya jenis yang aktif, selalu berlari, bersukan. Tu je rahsia saya. Alhamdulillah menang. Okey, that's all kita ada dengan Cikgu Haili. Jom. Okey, sekarang kita ada dengan Teacher Munirah. So, saya akan tanya kat teacher 3 soalan. Soalan pertama, teacher, do you expect the win or not? I did not expect myself I would win because I just wanted to run. I haven't had the time to exercise lately because I've been so busy with preparing my students for SPM. So bila dapat peluang untuk lari dan ada medal, okey je. Kita on aja. Okey, soalan kedua pula untuk teacher. Apa rahsia teacher untuk menang hari ni? Tiada rahsia. Tiada rahsia. But I used to run at least 3 times a week and I make sure that my steps is around 10k steps per day every day. Selalu ni tak dapat pula. Okey, apa yang teacher buat untuk nak kekalkan badan yang sihat? Tadi bukan nak tanya bahasa Inggeris. Sama je. So I try my best to eat. I eat everything. I don't diet, but I eat everything in moderation. So cake yes, boba yes. Apa lagi? Semua benda yang tak sihat tu pun makan tapi in moderation lah. And then I exercise whenever I can. I also carry my daughter a lot. She's 11 kg, so that's like carrying 2 dumbbells. So that's good exercise. And then I walk a lot at school, around school, in school. So that's a good exercise as well. Tu je lah. Okay, that's all teacher. Thank you very much for your support. Okay, that's all. Okay, Let's go. bye. Okay, so sekarang ni kita bersama dengan Bonda Noraliza. Sekarang ni saya tanya dengan Bonda, apa rahsia Bonda untuk kekalkan tubuh badan yang sihat? Untuk saya mudah. Yang pertama saya menjaga pemakanan. Dan yang kedua, dalam umur saya sekarang, saya akan brisk walk setiap hari lah. Dalam 10 minit setiap hari. Okey, soalan yang kedua dan yang terakhir, adakah program hari ini berjalan dengan lancar macam mana Bonda rancangkan sebelum ini? Alhamdulillah program berjalan dengan lancar. Cuaca pun menyertai kita. Jadi alhamdulillah semua yang dirancang dapat dijalankan dengan baik. Terima kasih kepada semua guru yang terlibat, terutama jawatan kuasa berkaitan dengan perjualan Lalu Desa tahun 2025. Terima kasih. Okey, terima kasih Bonda sebab jawab soalan saya. So jom kita bergerak pada segmen seterusnya.